Jadi kat gaming filter ni dia penuh dengan abang. Okey, benda ni boleh efek pada cooling coil. Hari ni kita ada sebiji Honda. Hari ni saya share lah tentang tips untuk salah satu penjagaan aircon. So tips dia apa? Okay. Nama dia cabin filter ataupun aircon filter. So benda ni kita kena rajin check lah dan tukar. Kita tengok apa jadi kat gaming filter ni, dia penuh dengan abang. Okey, benda ni boleh efek pada cooling coil. So kalau benda ni dah lama-lama kita tak tukar, habuk ni akan pergi ke cooling coil, dia akan menutup kita punya cooling coil lah. So dia boleh membuatkan cooling kita tersumbat ataupun bocor. So langkah berjaga, tukar benda ni je lah. Sebab benda ni pun tak mahal mana, dalam harga pun bawah RM50 je. So siapa-siapa yang ada macam kereta yang ada cabin filter ni boleh check. Check dia kat mana? Kat kawasan dalam ni, boleh tengok. Dia kat bawah apa board ni, kita buka dalam ni. Okay, siapa ada masalah aircon ke, nak check aircon ke apa, boleh cari kami dekat kedai televisi.